Rina tak sampai hati nak tengok. Berapa umur dia tadi? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Adik Nazhan Naim. Diharapkan ada yang mungkin sudi tampil untuk membantu sekurang-kurangnya meringankan beban keluarga itu. Betul. Dan kita juga nak bercakap tentang satu fenomena tahunan sebenarnya. Fenomena alam sebenarnya ya, yang menarik juga untuk kita kongsikan. Dinamakan sebagai perihelion. Itu kejadian di mana kedudukan matahari berada paling hampir dengan permukaan bumi. Dan ia dijangka akan bermula hari ini. Semalam. Dijangka bermula semalam. Sampai ke hari ini? Bermula semalam, akan berlarutan dalam 2-3 hari ini. Titik posisi matahari itu titiknya mungkin berada paling dekat dengan permukaan bumi. Kita nak faham sebab kita bukan dia ada kena-mengena tak dengan kita sambut tahun baru, kena-mengena tak semua tu? Yang ni yang kita nak tanya ni. Mungkin ada kena-mengena. Kita bersama dengan Cik Karzaman Ahmad, penolong pegawai sains Agensi Angkasa Negara di Talian. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik. Terima kasih kerana bersama-sama kami dengan pagi ini, dan mungkin bersama kami pagi ini nak bercakap tentang fenomena perihelion. Cik Karzaman, mungkin boleh terangkan terlebih dahulu apa yang berlaku apabila kita sebutkan perihelion ni? Okey. Sebenarnya perihelion ni maknanya peri itu bermakna dekat, dan helio maknanya sun. So, bila kita sebut perihelion, maknanya matahari berada pada kedudukan paling dekat. Bermakna paling dekat dengan bumi lah. Kalau kita ingat beberapa semasa bulan November dulu kan, kita sebut perigi ketika supermoon. Saya ingat supermoon ni ramai yang masih ingat lagi lah. So, istilah yang kita gunakan ketika itu adalah bulan penuh perigi. So, maknanya peri itu bermakna kedudukan, bermakna dekat. So, bagi matahari kita sebut perihelion, tetapi bagi bulan kita sebut perigi. So, maknanya peri itu sekarang umum telah mengetahui bahawa peri itu bermakna dekat. So, bila kita kaitkan dengan perihelion, bermakna kedudukan matahari berada pada titik paling dekat dengan bumi untuk tahun 2017 inilah. Hanya ia telah bermula pada malam tadi pukul 10:17 malam. So, sekarang ini pergerakan bumi sebenarnya dia semakin menjauhi matahari. Setiap hari dia akan semakin jauh sehinggalah pada 4 Julai nanti bumi berada pada kedudukan paling jauh pula. Dan dinamakan dia sebagai aphelion. Maknanya kalau dalam kedudukan bulan kita panggil apogee, tapi untuk matahari kita panggil aphelion. Itu maknanya dia punya istilah itu hampir sama. Baik, Cik Karzaman, ada yang mungkin risau bila dikatakan posisi ataupun kedudukan matahari itu dekat dengan permukaan bumi, ada mungkin dikaitkan dengan perubahan suhu, tapi kabarnya kesannya sangat minimum. Ya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya kalau purata jarak matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. So, ketika ini jaraknya adalah 147 juta kilometer. Dan ketika berada di ketiga paling jauh nanti jaraknya lebih kurang 152 juta kilometer. 152 juta kilometer. Maknanya perbezaan antara purata dengan kedudukan sekarang ini hanya 3 juta kilometer. 3 juta kilometer ni kalau kita lihat matahari, dia punya perubahannya memang sangat sedikit lah berbanding jarak purata yang biasa kita lihat tu. Memang sangat sedikit lah, 3 juta. Kita bayangkan kalau 150 berbanding dengan 3. Itu memang sangat jauh dia punya perbezaan dia. So, kalau kita lihat kenampakan matahari punya saiz pun sangat sedikit perubahan. Bermakna lebih kurang 0.03% saja perubahan dia dalam saiznya. So, maknanya walaupun jaraknya berubah, dia berada semakin hampir dari istilahnya dalam purata 150 juta kilometer itulah. Sebab itu kita katakan bahawa dia punya kesan kepanasan tu kalau kita lihat kepada jarak itu memang ada, tapi sangat sedikit, dan dia sebenarnya tidak berapa relevan lah dengan perubahan suhu di permukaan bumi, sebab suhu di permukaan bumi bukan sahaja dipengaruhi oleh jarak matahari, tetapi bergantung juga kepada atmosfera, kepada liputan awan dan macam-macam lagi kesan-kesan dalaman
di sekitar atmosfera bumi itu sendiri. Makanya berdasarkan semata-mata kepada jarak matahari ke bumi itu. Okey. Maknanya tidak ada apa-apa yang perlu kita buat ataupun Tidak perlu kita panik. risaukan, tak ada. Memang tak adalah. Sekarang ni kalau kita tengok sebenarnya banjir pun di Pantai Timur kan. Walaupun kita duduk dekat, sekarang kita lihat matahari pun sentiasa tidak kelihatan disebabkan oleh liputan awan. Sebenarnya perubahan kepada suhu, perbezaan suhu di permukaan bumi itu memang kita boleh katakan tak relevan lah dengan perubahan kedudukan matahari paling dekat dengan bumi ketika ini. Okey. Ada kaitan dengan tahun baru, kita dah menghabiskan 365 dalam hari dalam setahun lunar tu macam mana? Sebenarnya dia tak ada kaitan ataupun tak ada kesan kepada tahun baru ke apakah, tetapi dia ada kesan kepada tempoh jangka masa berlakunya musim. Okey, baik. Ketika sekarang ni mungkin musim, maknanya tempoh musim 4 musim yang kita ada tu kan, musim sejuk, musim panas, so dia ada kesan pada perubahan beberapa hari perubahan kepada musim sejuk, musim panas. Itu sahaja. Okey, baik. Terima kasih Cik Karazaman kerana bersama kami dan memberikan penjelasan tentang fenomena perihelion. Perihelion. Okey.